Oh bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada baru punya stok mari. Ini kereta. Tengok depan banyak sporty. Tahun 2020. Honda HR-V 1.8 E-Spec. Harga cuma jual 58,800. Kereta ni kalau pulun tadi saya akan kira ikat bank 9 tahun, bulanan 700 lebih aja. 700 lebih. Okey. Kereta ni servis pada Honda lah. Honda punya stiker semua ada. Lepas tu dia facelift. Boleh nampak dia punya lampu ada daylight, projector. Lepas tu dia punya groom. Depan punya salon ini groom sampai dia punya lampu atas. Ini facelift lah. Dalam macam ni. Semua marking ada lagi ya. Marking original semua ada lagi. Dalam semua original lagi lah. Kereta baru stiker semua ada. Okey, dia punya sport ni original lagi. Tahun 2024 beli terus pakai. Tayar baru. Cermin besar pun tahun 2020 punya. Okey, dalam macam ni. Condition yang cantik lah. Ini biasa ini. Okey, dia mileage 143,000. Servis kat sini. Honda. Nombor telefon pun ada. Nampak tak? Okey. Lepas tu reverse camera semua ada lah. Dalam tak ada apa cala. Pintu semua pun tak ada koyak. Walaupun dia 143, tapi dia ori punya mileage. Okey, belakang macam ni lah. Harga jual 58,800. Kalau full bulanan ikat bank ikat bank. Kalau kredit memang mungkin 800 lebih. Kalau bank 700 lebih. Tadi saya agak kira lah. On the road 60 lebih anggaran. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan saya tengah cari satu HR-V facelift punya. Nampak garang sikit punya. Lepas tu body kit pun ada, sport remote semua siap. Tepi pun ada, tepi punya size skirt pun ada. Kita sini ada sebiji. Baru sampai aja tahun 2020. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.